Bersembah gelah saya mau tengok ni. Hancur debu, mukrising saya mu. Okey, assalamualaikum saya mu. Hari ni abang mari dekat Healing Cafe, Jalan Pasir Ho saya mu. Okey, saya mu ni flyover Pasir Ho deh. Okey, ni kedai dia deh. Ha tu, Healing Cafe saya mu. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Okey kak, menu ke apa special kedai kak lo ni acara royak sikit kak? Okey, menu special kat kedai kak ni nasi daging. Oh, kat ni nasi daging saya mu. Nasi daging putih. Nasi daging, iya. Oh, Kelantan kau Ganu ni kak? Hok ni nasi daging Terengganu. Oh, Terengganu. Tapi di Kelantan lah. Kita jual start petang, pukul 5 sampai pukul 3 pagi. Nasi daging. Okay, nasi daging saya mu. Tengok nasi daging putih tu. Nasi daging putih jari jumpa deh. Jari jumpa. Lauk ke apa kak? Kita kalau nasi daging putih Terengganu ni standard lauk dia gulai ikan dengan telur lah. Penting nasi daging Terengganu di Kelantan. Kita. Okey, saya mau boleh tengok ni kan menu-menu nasi belauk dia alik malam ni kan memang betul-betul banyak lauk pilih tengok tu. Gula kambing saya mu tengok tu. Okey, assalamualaikum saya mu. Hari ni abang mari dekat Healing Cafe, Jalan Pasir Ho. Saya mau tengok menu abang order kan memang betul-betul meriah. Saya mau tengok ni oh. Ni saya mau tahu dok ni. Abang duk tunggu-tunggu nasi daging. Kalau kubur saya mu dia mai buka dekat Pasir Ho. Tengok kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi daging yo kayak yang berlemak molek. Kita buat kombinasi sepenuh saya mu. Ikan ayo sikit, telur sikit, acar sikit saya mu. Kombinasi nasi daging kita buat hari ni. Berlemak molek nasi yo yang. Patut dia kata pun nasi daging dia suhu di kalau kubur pun ya. Kalau ni memang wajib saya mau kena terah. Memang sedap doh saya mau. Ni abang nak terah pula nasi belauk dia saya mau tahu dok. Ikan bekok pun ada saya mau. Tengok ni. Kita puas selima dulu atas ni. Oh, yang bagus. Saya mau tahu dok, sayur lemuk dia okey. Dia bubur okey. Letak sini saya mau. Kita buat kombinasi lalu deh. Lokeh letak sini. Ha. Tengok ikan bekok dia. Putih molek ke tu. Oh. Kita letak sini saya mau. Bismillahirrahmanirrahim. Sayur lemuk dengan ikan bekok gabungnya mantap saya mau. Ni abang nak terah gula kambing dia saya mau tengok dekat yang. Amazing. Memang puas hati saya mau. Ambil gula kambing sikit saya mau letak sini. Ambil daging bahagian lemuk letak sini saya mau. Ambil lokeh sikit letak sini. Ikan bekok. Kombinasi yang sempurna. Oh, nak betul yang. Ikan bekok dia ni tengok crunchy kau dah saya mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Hancur debu, mukrising saya mu. Saya mu ni abang nak terami campur dia deh. Kita puas selima dulu saya mu. Bersama no campur dia. Bersama no sekali wis putih. Telur puyuh pun ada saya mu. Kombinasi menceluk. Okey, saya mau tengok ni. Kemerahan air buah. Bersembah gelah saya mau tengok ni. Yo ide. Betul-betul fresh yang. Okey, saya mau makan ni de air buah dekat Healing Cafe ni ke. Memang betul-betul ni saya mau. Bagai boh.